Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Fatihah ila ruh sayyidina Rasulillah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi aba'i wa ikhwani min anbiya'il mursalin wa ali washabihi ajma'in. Allahumma ila ruh sayyidina Abdullah bin Isa sayyidina Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. وجميع سادتنا المعارك وكافة البادلة الصالحين خصوصا صالحين وعلى الكتاب الإمام عبد الله بعلي بن محمد الحداد وأصولي وغرم مشايخ محمد بالحقوق على المزمين من الله وعلي درجات في الجنة وأن الله كثير مطوبات المضاعف السندين ويجعلنا من حزبهم وينفعنا بهم من المسرار المنوار المعلوم لها من الدنيا والآخرة. ثم إلى روح والدنا ومشايخنا وأمواتنا وتسمعنا الله شكرا وغفرا. الله افتح علينا على جميع طلبة أهل بشره فتوح العالمين وفتنا جديد ويعلم تأويل ويهدينا ليس سبيل ويجعلنا من العلماء العاملين ويجعلنا من الواصلين الناشرين بشريعة سلم وسلم في خير ولطف عافية عن الله حول حوالنا ومن اسمه سنحال وعاذ بالله من أهل الضلال وعلى الجهاد وأن الله يختمنا من الحسن وراض عنا وإلى حضرة النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله بعد الأمل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ضعيف قوي في رضاك ضعفنا وخذ لنا خير ربنا ورسولنا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم إنا ضعيف قوينا وإلى دين عزنا وإلى غير عودنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع الانتفاع والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ابتغاء وجه الله مرضاته والقرب والقرب من الله تعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. أما بعد. الحمد لله. Demikian tuan imam, tuan pengurus masjid, ahli jawab risal hijratul muslim, tuan haji, puan hajah, ya ibu muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hadir dalam majlis kebaikan, nikmat dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT kekalkan kita sentiasa berada dalam nikmat-nikmat Allah sehingga ke akhir hayat kita dan disempurnakan nikmat kita dengan dimasukkan ke dalam syurga insya-Allah. Kita sambung pembacaan kita dalam kitab Petunjuk Tarekat ke Jalan Akhirat karangan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad. Disambung muka surat 125. Perihal halal dan haram, perihal wara', haram dan syubha. Sedikit mengenai riba. Kesimpulan kata dalam perkara riba ini bahawa diharamkan penjualan tunai dengan tunai, seperti perak dengan perak, gandum dengan gandum, segala macam makanan dengan yang seumpamanya, melainkan kadarnya yang satu dengan yang lain sama, melainkan kadarnya yang satu sama dengan yang lain dan bertukar tangan pada masa itu juga. Tetapi jika jenisnya berbeza seperti emas dan perak,
buah kurma dengan gandum, maka hukumnya boleh dengan satu jenis melebihi jenis yang lain serta diterima pada masa itu juga. Ini di antara syarat beli emas dengan emas, beli beras dengan beras. Apa dia? Tamathul, taqabud, apa lagi satu? Tiga syarat dia. Kalau benda yang sama, beli emas dengan emas, beli perak dengan perak, beli gandum dengan gandum, beras dengan beras, mesti sama. Barang yang sama mesti nilainya sama, kadarnya itu sama. Beras hancur dengan beras tak hancur, kena sama kan. Duit baru, duit lama, duit tak ada lah kan. Jadi emas itu kan, emas yang sama jenis, kena sama nilai, bayar tunai, terima tunai. Bayar kan, beli 1 gram emas dengan 1 gram emas, bayar, mesti bayar tunai, terimanya pun tunai. Tak boleh hutang maknanya. Ni kadang ada orang dia beli emas hutang. Beli emas hutang, riba jadi. Beli emas hutang, habis memang dah beli hutang, mana beli cash. Dia ada cara macam mana untuk beli emas hutang tapi tak jadi riba. Kalau di Yaman itu, kaunter jual emas, dia ada kaunter pinjaman wang, kaunter berhutang wang saja. Dia satu kaunter untuk hutang wang saja, satu lagi kaunter untuk beli emas. Jadi macam mana? Jadi dia pergi kaunter hutang wang dulu. Emas tu dia dah tengok dah, oh emas tu harganya berapa? Dia katakan 2,000 kan. Dia nak beli cash tak mampu, memang kena beli hutang. Jadi dia pergi kaunter untuk pinjam wang, kaunter berhutang wang. Saya nak hutang wang, mana akad lain-lain lah kan, akad lain. Saya nak pinjam, nak hutang wang RM2,000, bayar dalam masa sebulan 2 bulan, akad kat situ kan. Dapat wang RM2,000, pergi kaunter beli emas, tengok emas yang dia dah pilih tadi RM2,000, ni saya beli emas tunai, bayar tunai, terima tunai kan. Jadi begitu boleh kan. Itu maknanya begitulah kan, supaya tak jadi riba. Jadi kalau bayar dulu, terima kemudian tak boleh, ataupun terima dulu, bayar kemudian tak boleh. Itu jadi riba. Bayar angsuran tak boleh, kecuali kaedah yang begitu tadi kan. Kaedah, saya bayar bagi awak hutang wang, duit asing, akad asing, walaupun orang yang sama. Awak nak beli emas, okey, tapi akadnya boleh. Nampak macam sama tapi tak sama kan? Tak sama di sisi hukum syariat kan. Apa salahnya dia tak boleh kan? Dia kena jelas akadnya. Baik. Jadi tiada riba pada menjual binatang dengan binatang, pakaian dengan pakaian, makanan dengan wang tunai. Dan ingatlah, jangan suka menyorok barang, iaitu anda membeli makanan lebih dari keperluan sendiri untuk anda menyoroknya dengan niat untuk menjualnya bila harga menjadi mahal. Ini satu lagi cara kan. Orang dia sorok, dia beli banyak-banyak, simpan. Zaman tak ada beras, dia jual dengan harga mahal. Barang keperluan lah kan, barang keperluan yang orang tak boleh tidak perlu. Barang makanan, beras murah misal, terpaksa orang beli beras mahal. Kemudian perkara ketiga, menerjunkan diri dalam berbagai-bagai syahwat dunia serta meluaskannya dalam bermacam-macam kelezatannya. Kelak akan sukarlah nanti untuk mengamalkan wara dan akan sempit jalan ke sana. Sesungguhnya ini adalah pembaziran, manakala yang halal itu tidak sanggup beriring dengan pembaziran. Adapun orang yang maksudnya dari dunia hanya sekadar mengambil kadar yang darurat saja atau sekadar yang diperlukan, maka mudahlah dia berwara nanti. Jadi kalau orang itu dia hidup dunia, dia tahu sekadar untuk dunia tempat tumpangan sementara kan. Ambil nikmat dunia ni untuk rasa-rasa je kan, buat rasa-rasa je.
Nikmat dunia bukan untuk puaskan jasad. Takkan boleh. Allah SWT tidak menciptakan nafsu kita untuk dipuaskan di dunia. Nafsu untuk dipuaskan di akhirat nanti. Sekali makan sedap, makan lagi, sedap lagi sedap daripada yang pertama. Makan lagi, makan pisang aja. Tak habis-habis sedap dia. Kan? Katakan 1000 tahun dia makan pisang kat situ. Tak jemu-jemu. Sedap. Tadi rasa macam tu. Lagi sedap. Ya betul rasa lagi baik semula. Lagi sedap. Subhanallah. Tak akan jemu kan. Seperti mana? Tak akan habis-habis nikmat dalam syurga itu, seperti mana tiada habis, tak ada limitnya kudrat Allah SWT. Hazanah Allah SWT tak berkurang. Dan subhanallah. Selama-lamanya begitu, bertambah sedap, bertambah nikmat, bertambah nikmat. Ilaha illallah. Jadi nafsu ini tak akan boleh dipuaskan kat dunia. Tempat nak puaskan nafsu di akhirat nanti kan? Bahkan ditambahkan lagi kekuatan nafsu tu kan? Kekuatan nafsu tu kan, makan tak akan kenyang-kenyang kan? Makan tak akan kenyang-kenyang, dan tak akan itu lemah. Ilaha illallah. Jadi begitu. Jadi dunia ni tempat untuk buat rasa-rasa je sepatutnya, bagi orang yang beriman. Supaya ingatkan, alhamdulillah nikmat minum air sejuk aja pun nikmat, lalu dia akan bersyukur kepada Allah. Agaknya macam mana nikmat air di dalam syurga kan? Maka asam pedas pun sedap, durian pun sedap, agaknya macam mana buah dalam syurga nanti. Alhamdulillah nikmat. Begitu sepatutnya bagi orang yang beriman, bukan tempat untuk puaskan jasad dunia ni. Jadi kalau satu orang itu menerjunkan diri dalam berbagai-bagai syahwat dunia, segala nikmat dunia dia nak teraih, dia nak puas, serta meluaskannya dalam bermacam-macam kelatatannya. Kelak akan sukarlah nanti untuk dia mengamalkan wara'. Yang akan sempit jalan dia ke sana. Nak jaga wara' tu nanti susah. Nak elakkan diri daripada syubhat susah. Nak berpadu dengan yang halal susah. Kan? Orang yang wara' ni ialah orang yang jaga diri daripada yang halal, takut jatuh yang haram. Yang halal tu dia jaga. Kan? Sebelum ni kita dah baca. Yang halal tu dia, ini takut ada syubhat lah, tinggalkan. Dia tinggalkan yang halal sebab takut jatuh kepada apa yang tak halal. Itu orang yang wara'. Kan? Tapi kalau satu orang yang puaskan nafsu dia, susah dia nak wara'. Mesti dia nak try. Kan? Viral kedai tu. Kan? Kedai tu viral. Sushi tu. Kan? Tak ada cop halal pun. Okay, batas wara' orang awam paling kurang halal kan. Ada halal, okey halal lah. Kan? Sedangkan halal pun ada halal tiruan. Kan? Ini cek, kalau orang betul-betul dia cek ni halal ni sah ke tak sah ni. Kan? Sebab Malaysia punya halal ikutkan betul-betul ketat kan. Betul-betul ketat. Itu sebab dia iktiraf halal Malaysia ni kan. Bukan senang, bukan benda tu je halal. Barang-barang ni kicapnya ada halal tak? Dia punya sebutnya ada halal tak? Ini semuanya ada halal tak? Semua tu bukan senang nak dapat halal kan. Jadi orang awam punya halal kira asal dia halal aja, halal yang disahkan. Bukan halal pakai tampal aja. Kan? Halal itu kira halal lah. Sekurang-kurangnya sepatutnya. Tapi tidak asal ada halal, tak ada halal pun. Alah, yang jual pakai tudung. Dia punya tu dah diturunkan. Dia punya standard halal dia dah diturunkan. Asal pakai tudung je halal je. Kan? Kalau pergi Indonesia susah. Kan, orang Islam, orang bukan Islam lebih kurang sama je. Pakai tudung pun jual. Yang tak halal pun dia, saya tu kan jual aja, saya tak makan pak. Kan? Jadi kita kena nak pergi makan kat sana, kena tanya orang tempatan. Baru dia pergi kan, minggu bulan lepas. Alhamdulillah pergi. Jadi ini jangan masuk sebarang kedai ni tu. Yang mukanya jual je lebih kurang orang kita juga kan. Orang Muslim dan Muslim lebih kurang sama je. Nama pun sama, gaya sama, bercakap sama. Jadi kita yang orang luar ni tak tahu mana satu Muslim dan Muslim kan. Gaya lebih kurang. Dia orang tempatan yang bawa ni kedai ni orang halal betul kan. Yang ini bukan orang kita kan. Nampak macam orang Islam. Bahaya kan. Jadi kalau orang yang dia nak puaskan nafsu dia, ini viral kedai ni, dia pakai langgar je kan. Geram dia tengok kan. Geram dia tengok ni. Viral lah, nak try lah kan. Nak tengok macam sedap je orang makan. Dia akan langgar.
Jadi itu, orang yang menerjunkan diri dalam berbagai syahwat dunia serta meluaskannya dalam bermacam-macam kelelatannya kelak akan sukarlah nanti untuk mengembangkan wara. Dia nak jaga wara susah. Dan akan sempit jalan ke sana. Sesungguhnya ini adalah pembaziran. Manakala yang halal itu tidak sanggup beriring dengan pembaziran. Adapun orang yang maksudnya dari dunia hanya mengambil kadar yang darurat saja atau sekadar yang diperlukan, maka mudahlah dia berwarak nanti. Telah berkata Hujjatul Islam Imam Ghazali rahmatullahi alaih, moga-moga Allah memberikan kita manfaat dengannya. Jika engkau memadai dengan selai baju yang besar buat pakai setahun dan memakan 2 potong roti yang keras sehari semalam, nescaya engkau tidak perlu lagi dari yang halal untuk mencukupimu, kerana yang halal itu luas bidangnya. Dan engkau tidak perlu mengungkit-ungkit untuk mendapatkan keyakinan dari urusan-urusan yang batin. Tetapi yang wajiblah engkau menjaga diri daripada apa yang sudah engkau tahu haramnya, dan engkau menyangka haramnya dengan bukti yang nampak dan tanda yang diiringi dengan keadaan. Demikian Imam Ghazali. Jadi begitu, kalau satu orang tidak boleh mampu zuhud, mudah untuk dia warak. Mampu dia untuk hidup berzuhud. Apa dia? Pakai selai baju untuk setahun. Jadi tak ada isu. Untuk dia nak dapat gaya halal mudah. Kan? Kalau mampu pakai baju, selai baju je setahun. Pertama makan roti kasar. Sehari kan. Makan roti yang kasar, maka mudah kalau mampu. Kan? Roti makan 2 potong roti yang keras sehari semalam makan roti je. Tak ada kuah, tak ada apa. Untuk dapatkan yang halal tu mudah. Kan? Tapi kalau tak mampu lah kita kan. Tetapi apabila terasa dalam batinmu sesuatu yang tidak menyenangkan, maka mengikut hukum wara' adalah anda menghindarinya. Kendati pun, walaupun mengikut hukum ilmu yang lahir, dia itu adalah halal. Kerana dosa itu ialah apa yang mengutik dalam jiwa dan terumbang-ambing dalam dada. Jadi kalau makanan tu nampak, kita tak dituntut untuk korek yang batin. Kita dituntut untuk yang lahir ini tengok halal. Dan ataupun orang yang hidangan kita makan ataupun yang bawakan kita makan, belanja kita tu, tengok sumber pekerjaan dia okey. Sumber pekerjaan dia okey, halal. Makanan yang dia bawa pun halal. Makanlah. Kan? Tak perlu kita nak korek. Awak ni kerja macam mana? Ada gula ke tak? Kan? Konten kerja ke tak? Konten kerja. Duit ni dia beli ni, duit gaji betul ke? Macam mana? Tak perlu dah kita nak korek. Nampak orang itu okey. Tapi kalau zahirnya nampak halal, orangnya pun nampak okey, bagus, orang yang beriman, tapi kita nak makan tu rasa berat, jangan makan. Kan? Dan bila dalam hati ada rasa begitu. Sebagian orang soleh Allah SWT beri macam itu. Kan? Sebagian orang soleh Allah SWT beri. Bagi orang yang memang jaga makan dia akan diberikan ilham. Sebagian orang soleh dia nak ambil, kalau makanan itu tak halal, dia nak ambil satu makanan itu ada urat bergerak kat jari dia. Kalau makanan itu tak halal, Allah SWT ciptakan pada anggotanya itu sensor, dia boleh kesan makanan itu halal tak halal. Orang yang dia dah selalu berhati-hati jaga, Allah SWT beri pertolongan kepada dia. Bila makanan itu halal, dia akan rasa berat. Dan dia nak ambil, ada urat gerak kat badan dia. Lepas tu nanti dia tanya, awak cuba cerita macam mana? Lalu dia tanya balik, nak confirm kan ni, macam mana sumber apa ni awak beli ni? Nanti dia terangkan gini. Oh, okay, minta maaf. Okay. Jadi kalau kita rasa macam berat nak makan, maka apa nama itu elakkanlah kan, walaupun zahir nampak halal, untuk berhati-hati. Bagi orang yang nak menggambarkan warak kan, bagi orang yang nak menggambarkan warak. Meskipun kendati pun, walaupun mengikut hukum ilmu yang lahir dia adalah halal, kerana dosa itu adalah apa yang mengutik dalam jiwa dan terombang-ambing dalam dada. Walaupun sudah difatwakan oleh ramai ahli fatwa,
sesuai dengan maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, istafti galbak wa in aftauka wa in aftauka nas. Kan? Juga mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta fatwa daripada hatimu. Ini hati siapa? Hati. Hati bagi orang yang bertakwa. Hati orang yang telah menjaga hatinya kerana Allah. Jadi dalam satu perkara itu, walaupun orang fatwa kata boleh, ini boleh, hal-hal fatwa majlis fatwa ahli-ahli fatwa kata halal, saya kata. Tapi hati dia rasa tak sedap, tak payahlah kan. Kalau macam itulah kan. Ini bagi orang khusus kan. Bagi orang awam halal aja lah kan, zahir halal. Tapi ini bagi orang yang nak berhati-hati. Bagi orang yang nak berhati-hati, maka hati dia kalau rasa tak sedap, tak payah. Kenapa nak paksa makan? Cara seumpama ini adalah khusus bagi orang yang mempunyai hati yang bercahaya. Cara macam ini bagi orang yang hati bercahaya, yang dia dah memang jaga dan mendapat cahaya, ilham daripada hatinya. Tapi bagi kita kalau memang tak jaga, itu maknanya kita sangka buruk pula kan. Tak kenalah. Kita memang tak jaga, biasa langgar je, tiba-tiba orang ni bagi kita nak buruk sangka. Tak kena kan. Bagi orang yang memang jaga dan memang selalu makan yang bersih, boleh tahu pula mana satu makanan halal tak halal. Orang yang selalu jaga, subhanallah. Dulu ada di Wadi Hasan, ada satu orang, mak ada biasa hadir majlis maulid, majlis Ratib Al-Atas dan Al-Asmaul Husna setiap minggu. Lepas tu dah memang istiqamah lah kan, bertahun dah majlis tu. Kemudian mak dia uzur, setiap minggu memang mak dia kirim air bawa ke sana, minum air Asmaul Husna. Dia akan minum air tu. Jadi satu anak dia ni cerita, suatu hari tu dia tak dapat pergi. Mak dia dah pesan, air botol air tertinggal ke, terlupa ke nak beli botol air mineral. Lalas balik, ya Allah terlupa mak dia punya air. Nanti apa mak dia nak tanya? Singgah je beli air mineral. Balik, bagi je mak, dia tak cakap, tak ada niat nak tipu. Tapi bagi je lah kan. Ini air Asmaul Husna ke? Macam bukan je ni. Subhanallah, air mineral biasa. Kan? Air mineral biasa. Air biasa dia beli. Cuma tinggal lagi bila dibawa dalam majlis dan dibacakan zikir. Bacakan Al-Asmaul Husna. Jadi dia minum, dia rasa. Boleh rasa. Subhanallah. Orang yang dah selalu, dia boleh rasa landatnya. Air yang dibacakan Al-Asmaul Husna. Kan? Bila dah balik, air yang sama, bila tak dibacakan, ini macam bukan dia. Dia senyap je lah. Tapi dia cerita lah. Subhanallah. Jadi begitu, orang yang dah biasa, dia akan dapat rasa kan. La ilaha illallah. Jadi orang yang biasa makan yang halal, dia boleh tahu kan. Dia boleh kenal, boleh rasa. Cara seumpama ini adalah khusus bagi orang yang mempunyai hati yang bercahaya, yang memberatkan dirinya pada meninggalkannya daripada mengambilnya. Ya. Ingat pula, jangan sampai anda mengira warak itu hanya tertumpu pada makan, minum dan pakai saja. Malah dia itu umum pada semua perkara. Akan tetapi, apabila ada di tanganmu yang halal, maka yang memang sudah jelas halalnya, dan ada juga yang halal bercampur syubhah, hendaklah anda mendahulukan dari makanan apa yang sudah jelas halalnya dan baiknya, kerana pokok pangkal perkara semuanya tergantung pada makanan. Sesuap makanan dari yang halal akan memberi kesan yang positif pada menerangkan hati sanubari dan menguatkan ibadah. Berkata setengah salaf, makan apa yang engkau suka dan seperti itu pula engkau akan beramal. Makan yang halal, insya-Allah dapat buat amal taat. Tapi kalau makan yang haram, amalnya pasti tertolak. Walaupun tak nak buat amal taat itu susah. Ataupun buat amal taat, mampu boleh buat amal taat zahir saja. Tapi ikhlasnya tak ada, khusyuknya tak ada. Maka itu pentingnya kedudukan makan itu kan. Makan itu sebab selalu
bab makan didahulukan daripada bab-bab lain. Bab makan, adab makan kan. Setelah ada bab tentang ibadah, maka adab makan diterangkan sebab sumber tenaga untuk beramal itu makan. Sumber tenaga untuk beribadah itu ialah makan. Solat dia, puasa dia, zakat dia, haji dia, kalau sumber haram, semua itu tertolak kan. Maka itu sebab penting untuk cari nafkah yang halal. Membesarkan anak-anak dengan duit yang haram, waliyadzubillah, hadis kan. Ada satu orang tu dia cerita menyesal kan. Zaman kerja dulu itulah, duit mudah dapat macam-macam cara. Jaga hutan pula lagi kan, jaga hutan. Jadi memanglah tempat untuk orang bagi rasuah. Dia pun itu membesarkan anak dengan duit macam itu, habis rosak. La ilaha illallah, anak-anak semua berkatnya itu tak ada. La ilaha illallah, nasallallahu salamah al-afiyah. Maka penting untuk cari rezeki yang halal. Dan sebagian ulama salihin, sebagai orang soleh zaman kita kan, apa di antara amalannya, kalau ada yang halal betul-betul, itu buat makan. Utamakan buat makan, pakai yang halal betul-betul. Yang macam ada syubhah, pekerjaannya yang kadang-kadang dia masuk kerja ini kan, ataupun yang tak berapa sikit, dia guna duit yang tak, macam nak kata haram tu tidak, tapi macam tak berapa sedap lah kan. Jadi dia guna tu untuk buat bayar cukai. Gunakan bukan untuk makan maknanya kan. Buat bayar cukai, road tax kereta, road tax motor misal. Nak hantar sana tak boleh, duit tak cukup pula nanti kan. Jadi sebagian orang soleh di zaman kita yang dah meninggal juga kan. Apa itu macam dapat duit bunga daripada bank kan. Dapat interest bank. Ambil tak macam tak sedap. Kenapa memang haram lah kalau interest. Sebagainya hatta bank Islam. Ini bank Islam fatwa halal. Pun dia rasa tak sedap. Kan. Habis haram. Fatwa halal. Tabung haji punya duit kan. Memang halal untuk kita. Tapi untuk orang yang nak berhati-hati, dia macam rasa tak sedap lah. Kan halal tu. Memang halal. Tapi akad tu tak jelas. Tak sedap tu sebab apa? Akad tak jelas. Akad jual beli ke? Untuk apa kita dapat faedah tu? Ada akad jual beli. Sepatutnya kena akad jelas. Jual beli akad izinkan pelaburan ini tak ada pakai sayang-sayang gitu pun, tak diterangkan. Jadi macam tak jelas. Ikutkan sebenarnya halal kalau betul-betul ikut prosedur. Kan? Tapi memandangkan itu lebih kurang gitu aja pakai sayang-sayang gitu, apa terang, tak ada terangkan. Tak ada akad saya wakilkan kamu untuk laporkan duit saya begini-begini. Akadnya tak apa-apa nak jelas. Untuk kita orang awam halal lah kan. Ke orang-orang yang nak berhati-hati ni, dia rasa macam tak sedap. Jadi duit itu dia guna untuk apa? Itu untuk bayar cukai. Kan? Pulangkan pada itu. Contohnya begitu. Tapi untuk makan, dia pastikan halal betul-betul. Untuk anak-anak dia makan, untuk belajar, untuk ibadah, dia pastikan sumber yang halal betul. Itu mungkin di antara cara yang boleh kita tiru lah kan. Berkata Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala, bersihkanlah makananmu saja, dan tidak payah lagi engkau bangun malam dan berpuasa tujuh siangnya. Subhanallah. Nak tunjukkan apa dia? Tentang kedudukan makan itu. Mat'amak, apa bahasa Arab? Mat'amak. Bersihkan makanmu. Bersihkanlah makananmu saja. Makan yang halal saja. Tak payah lagi bangun malam. Berpuasa siangnya, akan dapatkan rasa kemanisan iman. Ibadah sikit saja pun dah bernilai di sisi Allah. Kalau orang yang betul jaga halal, makanan halal saja, betul-betul jaga halal, 40 hari kan, seperti sebelum ni kita dah 40 hari saja makan yang betul-betul halal, dah terpancar cahaya hikmah daripada hati dia. 40 hari makan halal saja dah memancarkan cahaya hikmah. Makan halal saja,
walaupun belum beramal banyak atau buat amal sekadar yang wajib saja, yang sunat-sunat dia tak buat, subhanallah, imannya pun dah bercahaya, imannya dah meningkat. Ibadah yang dia buat yang wajib saja itu pun dah menguatkan iman dia, dah memadai bagi dia untuk membersihkan, menyucikan jiwa dia, melayakkan dia untuk mendapatkan kelazatan iman. Kalau betul-betul jaga makan saja yang halal, begitu kedudukan makanan, makan yang halal di sisi para salihin, para ahlillah. Ambillah perhatian dari kata-kata ini dan fahamkanlah baik-baik, dan hanya daripada Allah sajalah datangnya petunjuk. Dan Allah SWT beri taufik kepada kita untuk kita jaga makan kita ini, sekurang-kurang batas orang awam. Ini makan yang halal betul, yang haram, yang syubhat kita tinggalkan. La ilaha illallah. Kemudian faslun, perihal amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat munkar. Wahai saudaraku, hendaklah anda menyuruh berbuat ma'ruf, yakni baik, dan melarang dari berbuat yang munkar, kerana dia itu adalah kemuncak yang bersumber daripadanya semua urusan agama. Kerana itu boleh Allah SWT telah menurunkan semua kitabnya dan mengutus sekalian rasulnya. Wajib hukumnya kerja ini telah disepakati oleh semua para ulama kaum muslimin, bergantung kepada nas-nasnya yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, yang menyuruh kita menjalankan perintah ini dan mengancam kita daripada meninggalkannya. Allah SWT berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Surah Al-Imran ayat 104, artinya, hendaklah ada di antara kamu suatu umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Allah SWT telah menyifatkan kaum mukminin dalam banyak tempat dari kitabnya dengan perintah menyuruh berbuat yang baik dan melarang dari yang jahat. Malah dia telah mendahulukan sifat mereka di setengah tempat dari keimanan, bahkan di tempat lain dari mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dengan firman-Nya, tu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisan Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima afaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, labi'sa ma kanu yaf'alun. Surah Al-Ma'idah ayat 78 hingga 79, artinya, telah dituruni laknat ke atas orang-orang yang kafir dari kaum Bani Israel menerusi lisan Nabi Allah Daud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu adalah disebabkan mereka menderhakai dan mereka melanggar batas. Mereka itu tidak mencegah kemungkaran yang mereka lakukan, maka adalah sangat buruk sekali apa yang mereka lakukan itu. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Allah SWT berfirman lagi, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Surah Al-Anfal ayat 25, artinya, takutilah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan penganiayaan di antara kamu khususnya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa di antara kamu yang melihat suatu kemungkaran yang dilakukan, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Jika tiada terdaya, maka dengan lisannya, dan jika tiada terdaya juga, maka dengan hatinya. Dan itulah contohnya orang yang paling lemah imannya. Berkata beliau, salawat dan salam ke atasnya, "Walladzi nafsi biyadihi lata'murunna bil ma'rufi wa latanhauna 'anil munkar
أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. Demi jiwaku yang berada dalam tangannya, hendaklah kamu menyuruh berbuat baik dan mencegah dari berbuat mungkar, ataupun kalau tidak, Allah akan mengirimkan siksa ke atas kamu. Kemudian apabila kamu memohonnya pula, tidak lagi dia akan mengabulkan kamu. Berkata Nabi SAW, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar." Bukan dari golongan kami siapa yang tiada merahmati yang kecil di antara kami dan menghormati yang tua di antara kami dan menyuruh berbuat yang baik dan melarang dari berbuat yang mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar fardu kifayah. Dan ketahuilah bahawa menyuruh berbuat baik dan melarang dari berbuat mungkar adalah fardu kifayah. Jika setengah kita melaksanakan tugasnya, nescaya akan gugurlah dosanya dari yang lain, dan terkhususlah pahalanya bagi siapa yang menjalankan tugas itu saja. Tetapi jika tiada seorang pun yang menjalankan tugas ini, maka tertanggunglah dosanya ke atas semua orang yang mengetahui tentangnya dan yang berkuasa untuk menghilangkannya. La ilaha illallah. Maka itu amar ma'ruf nahi munkar hukumnya wajib pada perkara yang wajib. Untuk menyuruh berbuat yang wajib. Wajib dalam menyuruh berbuat yang wajib, dan wajib dalam melarang daripada berbuat yang mungkar. Maka hukumnya wajib. Amar ma'ruf nahi munkar. Dalam perkara yang sunat, maka amar ma'ruf nahi munkar hukumnya sunat. Dan begitu juga untuk mencegah daripada perkara yang makruh, sunat. Amar ma'ruf nahi munkar sunat, mencegah perkara yang makruh sunat, ajak buat perkara wajib. Perkara sunat. Dalam perkara sunat hukumnya sunat, ataupun mencegah perkara makruh hukumnya sunat. Menyuruh buat yang wajib, maka hukumnya wajib. Mencegah daripada yang mungkar, yang haram, hukumnya wajib. Maka itu, ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Paling kurang ada satu kumpulan, sekelompok orang yang menyuruh kepada yang kebaikan, menyuruh daripada buat yang baik, mencegah daripada yang mungkar. Maka kelompok itulah yang berjaya. Wa ulaika humul muflihun. Kalau tak dijalankan, bahkan boleh menyebabkan orang itu terlaknat oleh Allah, seperti mana kaum Bani Israel. Kan? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Dan kalau nampak perkara mungkar dibuat terang-terangan, tak dicegah, tanpa meninggalkan perkara yang wajib terang-terangan, tak diperintah, tak diajak, maka wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah akan fitnah, balak yang tak kena pada orang yang buat dosa itu saja. Bila keadaan itu, kalau dibuat terang-terang tak sembahyang Jumaat, ada panggil, ada polis Jumaat tak, ada report kan tak, pandailah dia kubur masing-masing kan. Tak boleh kan, terang-terang masalah ni. Kalau dia sembunyi-sembunyi, lain cerita kan, dia saja tanggung dosa dia kan. Dia sembunyi-sembunyi depan orang dia sembahyang, belakang orang masuk bilik dia kunci, dia sendiri tanggung kan. Ini depan-depan orang tak sembahyang, depan-depan orang tak puasa kan. Awak ada sakit apa? Maaf nak tanya, awak ada musafir ke? Awak orang kampung sini, setiap bila musafir? Saya tak boleh, saya sakit. Oh okey, sakit. Kalau sakit pun sorok-sorok lah makan depan-depan orang kan. Tak boleh dia kata, suka hati saya lah nak puasa tak puasa. Ini jelas memang tak puasa kan. Kalau dia ada unsur alasan juga, dia menipu, itu dia dengan Allah SWT kan. Dia tanggung dosa, kita lepas. Tapi dia terang-terang dia dah masuk belum sikit lagi, tak belum. Jadi kalau apa, terang-terang dia kata, suka hati saya nak puasa tak puasa. Ini kan Malaysia kan demokrasi apa-apalah kan. Dia bakal dia guna tu. Maka kena reportkan. Setelah lagi ada kuasa yang diberikan, reportkan pejabat agama kan, untuk itu. Besar kata lah kan. Ataupun terang-terang dia buat pusat apa nama, apa-apalah kan, benda yang haram terang-terang,
Kena cegah kan. Jual arak, awak ni tak boleh. Arak untuk orang bukan Islam, dijual kepada orang bukan Islam, yang penjualnya pun sepatutnya bukan Islam. Maka awak sepatutnya begini, nasihatkan, tegurkan. La ilaha illallah. Tapi maksiat yang kita dah tak perasan apa dia. Maksiat lelaki perempuan kan. Benda dah selalu. Jadi kita macam dah tak perasan dah. Macam biasa dah kan. Astagfirullah kan. Tapi kalau ada orang nampak orang peluk anjing, ni awak ni mana boleh ni, Malaysia mazhab Imam Syafi'i ni. Saya mazhab Maliki kan, misalnya kata. Sejak bila pula? Saya dah belajar, saya amalkan kan. Ayalah kalau kita pun ini apa nama iyalah kan. Tapi janganlah terang-terang, sebab majoriti mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Maliki betul tak ada apalah pada dia kan. Tapi ini dia lah, antara satu orang peluk anjing tadi tu dengan satu orang peluk wanita bukan mahram, mana lagi marak? Mana ada sepakat 4 mazhab kata mazhab apa boleh pula peluk wanita? Tak ada kan. Tapi bila orang peluk anjing, jadi viral. Memang salah lah, sebab ini memang menimbulkan mazhab Imam Syafi'i. Tak sepatutnya pun. Tapi dibandingkan dengan yang peluk wanita bukan mahram itu lagi berat kan. Tak ada boleh. Tapi itulah, bila dah terbiasa kita dah itu dah lali kan. Badan. Allah Akbar.
لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وما رب هذا دعونا يا حبيبي صلاة قائمة لا سيدنا محمد أوصل فضل شرف دون بعث المقام محمد بن الذي أتاني فلا تخلفنا يا رحمة ودخل يا دار ودخل يا دار ودخل يا دار ودخل يا رحمة بارك ولا تدار محمد الذي كان عارف أنه من الآخر رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Jadi begitu pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Di antara kepentingan amar ma'ruf nahi munkar itu tadi. Dan kalau tak dilaksanakan amar ma'ruf nahi munkar itu boleh jadi kita yang terkena fitnah itu, musibah itu kan. Takut kita terkena, sama ada terkena balak kan. Orang yang buat itu kena, tentulah kita yang tak buat pun kena. Sama ada kena balak daripada Allah SWT, musibah azab, atau terkena musibah maksiat yang dibuat itu. Terkena musibah penyakit yang dibuat itu kena pada kita. Sebab kita biar lalai, biar je, kan tak ada cegah. Dia buat terang-terang, kita diamkan. Mula-mula tak suka. Mula tak suka dia buat begitu. Tapi bila diamkan, lama-lama kita pula daripada tak suka jadi biasa. Dah normalisasi kan zaman sekarang punya bahasa. Keadaan zaman sekarang lagi dahsyat. Normalisasi LGBT. LGBT itu dinormalisasi kan. Selalu keluar subhanallah dalam TV budak-budak kartun. Kartun budak-budak RTM. Sepatutnya tak pisang. Macam mana boleh terlepas? Kan? Lelaki-lelaki. Kan? Kalau kartun dalam TV kajian tu, kalau Astro berapa kan satu hal juga kan. Lagi kurang tak bisa ada. Ini TV yang mana ditapis pun dah ada. Untuk normalisasikan. Itu negara kita. Kalau di negara barat lagi dahsyat kan. Ibu bapa pun lagi risau kan. Bagai ni. Kena bersuara. Kena bersuara. Kalau diam kan, musibah tu akan merebak lagi kan. La ilaha illallah. Jadi itu kena bersuara. Ini perkara haram. Sekurang-kurangnya lah. Bukan kita bersuara itu tandakan kita baik. Kita buat amal ma'ruf nahi munkar ni bukan menandakan kita ni baik. Tapi kita laksanakan perintah Allah SWT. Dan jangan kita rasa diri kita baik. Boleh jadi orang yang kita dakwahkan itu, boleh jadi satu hari, mungkin sekarang dia tak baik. Sekarang. Ataupun boleh jadi sekarang maksiat itu yang dia buat tak baik. Tapi ada di tempat lain ada perbuatan baik yang dia buat, dan di tempat lain dalam isu lain ada maksiat yang kita buat yang lebih jahat daripada dia buat. Boleh jadi kan? Jadi boleh jadi begitu. Tapi dalam isu yang sekarang, adakah patut kita diamkan? Aku ni lagi teruk, dalam bab ni je aku baik kan? Dalam bab ni je aku baik, dia teruk dalam bab ni. Tapi bab lain dia lagi baik, aku lagi teruk. Jadi diam je lah. Tak boleh kan? Tak maknanya kita dakwah tu cakap mungkar tu maknanya kita lagi baik daripada dia. Tidak. Boleh jadi dia lagi baik memang. Boleh jadi ataupun memang kita tahu dia ni lagi baik, cuma masalah ni je dia yang tak betul. Tapi betul tak kita nak diam? Tak boleh. Cegah. Walaupun nanti dia hantam kita, alah awak ni, saya masalah ni je maksiat yang saya buat, awak tu ini. Sebut satu-satu. Kan? Satu-satu. Ya, jadi begitu. Kewajipan amal ma'ruf nahi munkar atas kita semua orang Islam, orang beriman kan. Begitu seperti dikatakan kata-kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih, aku mencintai semua orang yang perbuatannya taat, orang soleh, walaupun aku tak macam dia. Wahai Imam Syafi'i, dan aku membenci semua orang yang melakukan maksiat, orang yang aktivitinya hobinya melakukan maksiat, walaupun kita sama-sama aktiviti yang sama. Kan, tawaduknya Imam Syafi'i nak tunjukkan Allah SWT wajibkan kita untuk mencintai ketaatan itu, walaupun mungkin kita tak mampu nak buat semuanya. Ataupun walaupun kita tak mampu nak buat macam itu. Wajib kita cintai, itu bahagian daripada iman. Dan wajib kita membenci maksiat, walaupun kita ni ahli maksiat. Kan, begitu. Walaupun kita ni ahli maksiat, wajib benci, wajib kita cegah kan. Begitu. Walaupun sama-sama buat benda haram, misal kata
Dia cegah wajib. Dari segi kewajipan, wajib kita cegah kawan kita yang buat benda haram ni, dia wajib kita cegah kita juga. Kan? Dari segi kewajipan. Kita ni sama-sama tak payah nak tunjuk alim lah. Ni bukan cerita tunjuk alim tak tunjuk alim, ni nak cerita hukum. Kan, nak cerita hukum. Ini haram tau kita buat benda ni. Ingat kan. Cegah kan daripada buat haram. Jadi nanti sampai masa sekurang-kurangnya kawan dia nak buat benda haram tu, nyuruh lah, buatlah sendiri-sendiri, marah aku nak ajak kau kan. Baru nak ajak hisap sama-sama. Contohnya kan, malas lah kau ni, ajak nanti asyik benda haram kan. Ini sendiri-sendiri misalnya. Ringan sikit adab dia. Zaman sekarang, la ilaha illallah, buat benda haram live kan. Buat live streaming. Buat live streaming yang tonton ibu-ibu kan. Tonton siap bagi hadiah lagi. Cakap ini akhir zaman. Maka lagi kita takut, lagi kita takut balaknya macam mana kan. Nasallallahu salam wal afiyah. Balak sama ada balak azab itu, itu sebenarnya ada rahmat kan. Kalau balak yang betul kena tu, orang tu astagfirullah, ada akan astagfirullah. Tapi kalau balak musibah tu, yang kena musibah tu apa? Cintakan maksiat itu. Mula-mula orang saja je nak tengok apa ada benda. Rupanya balak cintakan maksiat tu yang berhebat. Tu lagi takut kan. Cintakan maksiat. Balak apa dia? Balak jenis apa? Fitnah jenis apa? Fitnah jenis fitnah agama. Kena agama tu, musibah agama tu. Cintakan maksiat juga akibat tak disegah tu kan. Sekurang-kurangnya cakap haram ini, perkara ini haram. Nampak benda lalu haram. Minta ataupun doakan kan. Di antara cara-cara untuk cegah maksiat, sama ada sekurang-kurangnya kita cakap perkara ini haram ataupun kita doakan semoga kita dipelihara ayat yang hormat kan, ayat yang tak mengganggu orang sangat kan. Misalnya kita takut, kita segan, sekurang-kurangnya kita tulis doa semoga Allah pelihara kita, saya dan kamu daripada melakukan maksiat ini. Semoga Allah memberi hidayah kepada saya dan kamu untuk tutup aurat sempurna. Misalnya kata kan. Kita bagi cegah kemungkaran dengan cara paling lembut. Menurut Imam Ahmad kata. Ada peringkat-peringkat, insya-Allah kita akan sambung untuk peringkat-peringkat cegah kemungkaran itu. Ada peringkat yang ringan yang orang takkan marah biasanya, ataupun takkan kena dugaan yang berat. Di antaranya apa dia? Begitu, dengan cara yang lembut, sekadar mengingatkan saja bahawa apa yang kamu buat ni tak betul. Dengan bahasa yang mudah juga. Bukan cakap haram ni, haram, maksiat. Bukan cara macam itu. Kan? Tapi dengan cara yang berlembut, mudah-mudahan dengan bahasa doa. Kan? Mudah-mudahan Allah pelihara saya dan kamu dan keturunan kita daripada melakukan maksiat ini. Semoga kita semua kembali kepada pangkal jalan. Ingatkan bahawa perkara ini haram. Sekurang-kurangnya. Kan? Itu perkara mengingatkan ini saja pun dah kuat. Ya, dah tak buat. Akhirnya takut, maksiat itu makin berebak. Nasallallahu salamah wa la'afiyah. Jadi mudah-mudahan Allah SWT memberkati pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah SWT menjaga iman, menjaga agama dalam diri kita, ahli keluarga kita, kaum muslimin, anak ahli keturunan, bujurah keturunan kita. Dipelihara oleh Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT hidupkan, suburkan amalan amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk amar ma'ruf nahi munkar dalam diri kita, dalam ahli keluarga kita, sepupu, adik-beradik dan kawan-kawan jiran-jiran, dalam grup-grup yang kita ada, diberikan kekuatan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan orang yang terhenti daripada melakukan munkar atau orang yang tergerak untuk melakukan yang ma'ruf, perkara yang baik, mudah-mudahan semuanya mendapatkan pahalanya kepada kita. Mudah-mudahan dan dijauhkan daripada balak dan menyekat daripada maksiat ini semakin tersebar ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa rabbana wa ila hadratin nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.